Semua dia kena menggunakan magnesium. Sebab memang magnesium diperlukan oleh mitokondria yang menjadi pusat pemerintahan kepada semua sel. Setiap sel ada. Kalau sel-sel biasa yang kurang yang biasa-biasa lah, yang tak ada fungsi khas, dia ada lebih kurang dalam 30 ke 50 mitokondria. Tapi dalam sel-sel yang aktif, macam sel jantung, sel otot kita ni, ada lebih kurang dalam 5,000 mitokondria dalam satu sel. Okey, kejap doktor. Kejap. Saya terfikir satu benda doktor cakap tadi. Doktor seorang doktor yang belajar kedoktoran lah. Dan doktor cakap tadi, bila doktor belajar pun, dia tak ada sentuh banyak pasal magnesium. Tapi sebagai doktor mungkin boleh betulkan kalau saya salah, ada belajar banyak pasal perubatan lah. So yang mana boleh jadi kebarangkalian yang tinggi, perubatan diperlukan apabila side effect of kurangnya magnesium dalam badan berlaku. Kemudian pentinglah perubatan tu kan. Okay, so benda ni punca tu benda ni sebenarnya kalau nak dihuraikan panjang lah. Mungkin memerlukan 2-3 jam lah. Ni bukan macam ada lah yang mengatakan teori konspirasi lah, apa semua, memang sengaja magnesium ni dibenamkan supaya orang tak tahu sangat. Sebab dia dalam kandungan air zam-zam yang dah ada sejak zaman bila gitu. Zaman Nabi Ibrahim lagi kot. Dah ada air zam-zam kan. Betul. Jadi benda yang sangat berkhasiat, orang tak tahu kenapa selama ni Nabi kata air zam-zam tu syifa. Kan? Kenapa dia boleh menyembuhkan? Takkan saya saja je. Tuhan mesti ada mode of action dia. Mesti Tuhan membuat sesuatu supaya air zam-zam tu jadi syifa. Jadi kandungan magnesium ni lah sebenarnya yang menyebabkan kandungan air zam-zam tu menjadi air syifa. Sebab magnesium ni boleh pergi ke semua sel yang ada dalam badan kita. Dan dalam ni banyak magnesium lah? Dalam ni ada banyak magnesium lah. Okay. Bukan nak menandingi air zam-zam, tetapi sebagai satu alternatif, sebab air zam-zam susah nak masuk Malaysia.